Okey geng, hari ni kita tengok buah temikai geng. Hari ni kita akan petik buah temikai ni. Sebelum tu kita tengok dululah buah temikai mana ada. Ni tengoklah pokok temikai pun tak nampak dah, nampak pokok rumput dia. Ada dah daun temikai nampak. Ni daun temikai. Kita tengok buah dia. Tu dia buah temikai. Ni temikai. Nanti baru kita petik. Kita buat satu video lagi untuk petik. Ini dia buah temikai geng. Tu dia buah temikai. Masak ke tak masak, kita petik ke hari ni geng. Tu dia. Tengok lagi buah lain. Ni dia. Ni buah lain. Ni dia. Nampak semua dah kering. Ni nampak sangat geng. Ni boleh tahan juga teh dia nampak. Ni lagi buah dia geng. Ni lah. Nanti kita buat lagi satu video. Video asing, video kutip. Ini kita tengok video video tengok buah dulu geng. Ni lah. Okay. Okay. Ya. Ini geng. Ada lagi. Ni ada 2 biji dekat-dekat. Ni dia. Ni comel-comel je geng. Yang ni saya dah petik semalam geng. Biji ni saya dah petik semalam. Yang ni ada buah baru. Ni buah ni itu dia pokok ada buah busuk, lepas tu ada buah lain. Ni bersama kat ni, sebiji lagi kawan dia buah baru kat ni. Tak besar. Kita tengok dalam pasu pula geng. Dalam pasu dengan pokok temikai kuning. Tapi temikai kuning kita tak petik hari ni geng. Kita tunggu lama, lebih kurang seminggu. Tak tahulah, kita tengok lah. Nak petik mungkin petik sebiji ya. Ni dalam pasu. Dalam pasu geng. Tu dia buah comel buah dia. Ini pun tak apa cukup masak gini. Tapi tak apalah, kita kutip je dah.
Ni pokok terencat. Pokok terencat dah semak samun dah. Tengok. Tu dia. Buah dia comel. Besar tu ya buah dia. Kita tak petik lagi ya. Kita tengok ikan kuning. Ikan kuning. Tapi mungkin kita kutip ke aku sebiji. Ikan kuning ni. Saya nampak tangkai dia pun dah kering dah tu. Tangkai dia dah kering. Tangkai pun dah kering sangat dah. Kita kutip dah sebiji. Ada kuning. Ni ikan kuning. Mana ada ikan kuning. Ni hebat ikan kuning. Ikan kuning. Bawah tu ada sebiji. Bawah semak tu ada sebiji. Pokok ikan kuning. Ni. Ada buah. Sebiji je. Tapi yang ni rasa tak masak lagi ni. Tangkai pun duk hijau elok lagi. Buah terencat yang tumbuh, yang berbuah balik kemudian. Ni dia. Ni dia buah balik. Besar itu buah dia busuk. Dia buah lain. Ni sama ada buah tu dia. Dah besar. Dia buah lain. Tu je lah. Nanti kita buat satu video lagi. Kita kutip buah pula.